Assalamualaikum. Saya Muhammad Naimullah bin Syukri daripada Dr. Syukri Research Lab. Video sebelum ni saya dah tunjukkan pasal harvest ikan keli daripada kebun kita orang. Hari ni kita nak tunjukkan cara nak salai ikan keli dengan cara Dr. Syukri. Okey, tengok ni. Ni kita nampakkan ikan keli kat sini, kita angkat jap. Ni yang kita dah harvest ke? Nampak. Daripada kolam kita. Daripada kolam kita, nampak ni. Okey, sekarang ni kita nak buat cara-cara nak panaskan arang, yes. Tapi sekarang ni kita pakai dapur gas. Jadi nak pakai rasa arang itu, kita kena bakar arang ni. Okey. 1, 2, 3. Arang tu biar atas tu nak biar bau je, bau arang. Okey, masukkan letak ikan. Ikan pertama, guys. Letak je. Okey, satu lagi. Kita tunggu sampai dia masak. Tapi tak boleh masak sangat kan, Naim kan? Ambil lah pelan-pelan. Korek-korek. Terbalik kan? Tak terbalik kan? Belah sini, belah sini. Belah. Pegang elok. Pegang kepala. Okey. Kita dah dapat dah satu yang bau arang-arang. Sekian saja daripada channel Dr. Syukri Research Lab. Bye-bye.